Kalau dah plate putih macam ni, maknanya kita nak deliver kereta EV. Ini Honda EN1. So, nombor enjin dengan nombor chassis dia ada dekat sini. So kita tengok mesh tak mesh dengan gerai. 6 baru kita pasang nombor plate dia. Senang je sebenarnya nak pasang. Dia kena buka kat sini je. Okey, ada setengah kereta dia kena pakai skru. Kena make sure bagi tight. Okey, nampak. Dia dah bunyi klik tu okey lah. Okey. Alright. Tekan tengam elok. So sekarang kita check pula dia punya bateri. Okey. Ini dalamnya warna, sini ada lampu biru semua. Okey. So bateri ada 46%, so kita kena charge bagi 100% lah sebelum deliver dekat customer. Okey, nampak. Okey, kereta ni tengah charging lah. Kalau korang nampak warna biru ni maknanya tengah charging. So kereta ni dah full charge, barulah kita charge kereta yang warna grey ni. So hari ni kita prepare semua bagi cun-cun. So esok kita tinggal deliver sahaja dekat customer. Okey, Izul, your sis. Assalamualaikum.